Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat petang. Bertemu kembali kita di dalam Saro Channel 88 Gary. Alhamdulillah pada petang hari ini kita dapat bertemu kembali lah. Saya nak buat ni sahabat. Ni. Ini bubu sahabat. Ada bubu lemak lah. Tadi saya dah cari apa ni? Umpan dia. Kita pakai umpan sawit sahabat. Umpan sawit lembik-lembiknya. Lembik macam ni kita pakai umpan ni. Kita nak ketuk-ketuk dulu. Lepas tu masuk ke dalam ni. Lepas tu kita masuk hutan dalam sana. Sahabat terus pergi ke hutan. Okeylah, jom. Saya nak pijak-pijak dulu. Tengoklah cuaca sahabat. Gelap je. Ke saya yang gelap? Saya yang gelap kot. Cuaca dah gelap lah. Macam tak cukup ke rambuan ke ni. Tak cukup hentakan. Sekarang ni dah pukul 6. Biasanya pukul 6 orang pergi jogging kan. Saya pukul 6 saya berjogging kat hutan. Biasa saya main kat pantai. Okey, saya ada 6 bubu. 3 saya dah pasang. Ini ni yang ketiga yang terakhir. Okey. 1. Yang pertama penyek-penyek macam ni Kata orang tak tahulah siapa. Saya tahu mainan laut je. Saya dah darat tak tahu. Cuba je lah sahabat. Ni saya ni lah. Saya belilah sahabat. Bubu ni, bubu ikan. Ini ada 2 pintu Ada 2 pintu bawah ni. Dalam ni ada 1. Ini sikit saya letak kat sini. Lepas tu ada lagi sikit lagi. Saya letak sikit dulu lah. Sebab nak bajet ni sahabat. Gugur dah tak ada. Gugur semua orang dah kutip lah. Ni mana yang ada lah. Kita kena pusing-pusingkan bubu ni. Okey, dah siap Dah siap dah. Macam ni je lah sahabat. Kan? Macam ni je bawah sikit. Macam tu je bawah sikit. Ada 3. Jom kita terus pasang. Hari pun dah hampir gelap ni sahabat. Mantap padu. Gunakan pasir sampah supaya tak nampak beg hitam Jom. Ni ikat. Kita boleh ikat lagi. Kita nak pasang ni dan kita nak tengok hasil. Okay, alright, jom. Let's go. Allahu Akbar. Okay, dah. Dah. Okay, let's go. Hujan lah sahabat. Hujan lah. Dari tempat dulu kan. Spot-spot cantik. Spot cun punya. Kita di sini masih ada lagi hutan yang terkawal lah. Depan. Sebelah dalam ni tu betul-betul. Tiger pun ada juga. Aduh. Leopard. Tiger, elephant apa semua, kelawar besar semua masih ada ni. Masih terjaga dalam tu kan? Masih ada lagi dalam tu. Ada ni. Okey, jom kita teruskan. Okey, dah sampai dah sahabat. Saya akan pasang sini 1 sahabat. Itu hari saya dah pasang kat tempat ni. Ada jugalah dapat 2 ekor. Okey, hari ni saya pasang sini lagi. Jom kita teruskan lagi. Jangan. Macam ada kan? Macam ada kan? Mana? Kalau tak ada ni. Ya. Kalau biji sawitnya dah ke atas, kata jamalnya ada. Tak tahu lah. Syuk. Ada jangan. Tengok dulu macam mana dia tak. Ini spot rahsia ni. Spot rahsia. Sebenarnya spot rahsia. Dekat sikit. Nampak tak? Hantar dulu. Ada lah. Tu lah dekat-dekat sana. Weh. Anjir tepi. Kalau ada dia macam ni kan? Geng. Dia macam ada geng. Tapi tak tahu lah geng. Takut penuh lah kan? Takutnya penuh lah geng.
Mantap, aduh. Cuba goyang. Jangan. Kalau ada macam mana? Tak tahu, tengok dulu. Saya nak tengok dulu. Nak buka dulu. Ada ke? Okey, bismillah dulu. Doa dulu. Baru berkat. Baru ada kan? Jangan. Saya ni paling seram sahabat. Takut ada ular. Aktiviti ni yang paling seram. Takut, macam ada kan? Sebab biji dia dah ke atas. Percaya dengan biji yang dah ke atas. Ada ke? Ikan puyuh ke? Puyuh kot. Kita baru pertama kali ni menghayakan dia. Ada. Ada. Ya Allah, besar yoi. Ada. Seko ke? Nang pakai ni. Hai. Tekan sikit. Ni percaya. Syukur. Seekor Atas baru seko. Baru seekor. Nah. Weh, lama betul loh. Satu bubu je lama betul. Jangan bising. Hui, hanyir dah. Seko jadi kan? Bawah. Seko je ada. Ada bawah ada. Wih, duitku. Seekor. Satu, dua. Besar. Yang kalau apa ni? Tak sangka sahabat, tak sangka. Ada ikan limat. Mantap aduh. Betul lah. Mantap aduh, betul lah. Ini Simpu kita kan, maha guru kita beritahu Maha guru punya cara ni, mantap aduh. Ini umpan dia banyak ni penuh ni. Alhamdulillah ada sahabat. Setelah 2 hari. Walaupun hanya beberapa hari. 2 hari ya? 2 hari. Nah. Nak pasang kat sini lagi ke? Tak tahu kan? Pasang lagi lah. Bukan, maksudnya nak pindah ke tak? Tak. Pindah sikit lah. Sikit. Apa? Sekejap. Hanya. Ni macam mana ni? Nak pindah ke tak? Sekejap. Hanya. Jangan. Ini. Sekejap, buang dulu. Nampak. Mantap aduh. Ada puluh seko. Lepas dia puluh. Puluh. Alhamdulillah ya sahabat. Pertama sama sekali. Kita dah Ada menghanyirkan. Menghanyirkan bubu. Ada sahabat. Alhamdulillah, syukur. Jom. Ini kita pindah lah. Ke tempat lain kan? Jom kita tengok bubu yang kedua. Adakah ada? Okey, dah sampai pot yang ketiga. Hanya jangan ikut. Ayah takut ular je ni. Takut ular je. Macam tak ada lagi. Tu dia. Tak ada lah. Tak ada lah bang. Tak ada. Ini kena alih ni. Oh. Tak ada. Ya Allah. Kerja tengah satu ni lah. Tak ada Satu kumpul dah. Macam tak ada je. Tak ada lah. Yang ni tak ada. Okey lah sahabat. Rasanya aktiviti kita dah macam-macam aktiviti lah saya buat pada hari ini. Okey, jom kita tengoklah hasil yang tak seberapa. Yuk. Itu dia sahabat. Tak banyak lah ya sahabat. Tapi kira ada lah. Ikan limat 2 ekor, sepat ronggeng, puyuh besar gorgon ni. Sebab air banjir kot kan? Besar jugalah puyuh ni. Dah. Alhamdulillah ada jugalah hasil. Kamu pakai
Okeylah sahabat, itu sajalah video saya untuk hari ini. Dan terima kasih kepada semua penonton yang menonton di Selalu Channel 88 Kiri. Kita akan jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alhamdulillah ada sahabat. Ada. Ini tempat ni dah banjir bang. Dah banjir dah bang. Ada fly kan ni? Ekor je tu. Oh macam ni? Buat macam ni? Dia ada puyuh. Ekor. Besar juga kan? Tu dia. Buka. Jom. Aduh. Banyak ikan puyuh. Takut. Takut bang tu. Goreng-goreng tu sedap eh? Dah lama dah tak makan. Banyak ha? Jangan goreng. Yang kecil kita beli lah. Banyak yang besar pun boleh. Banyak. Ada puyuh kot ni oh. Dia kat tadi ikan. Sebenarnya. Ya mak. Yang besar pun boleh. Ya Allah. Cuma. Ini anak nak bawa beli. Besar lah. Itu ada 2 ekor. Dah mati dah tengok. Tu ha. Tu ha. Bang. Dah tak ada dah. Satu dah mati dah. 2 ekor kan. Jadi dah. Jom. Tengok lagi satu. Ya. Ni dia. Tadi aku ada berapa kan? Mana ikan tadi, ikan lembat? Nampak tak? Itu kat tepi tu. Besar juga. Ni dia. Apa ini ada dia punya biji ya. Nak bagi ikan makan yang ni. Mak, bagi ikan makan kan? Ular lah. Ini takut. Ya awak lah. Sahabat tu. Ada dia. Habis. Hancur dah lebur lah. Habis lah sahabat tu. Tak ada ke? Aduh lah ekor. Besar sahabat. Mantap aduh. Nampak tu. Besar Alhamdulillah, seekor pun dah cukup lah, meriah. Ni saiz padu. Satu tu kenapa macam tersepit tu? Satu dah tersesor kat situ lah. Itu mantap. Alhamdulillah, syukur rezeki. Jom. Buka dulu dia. Barang ada. Hujan Walaupun macam dia. seekor. Saya memang kurang rezeki sahabat. Kalau bubur lembat ni banyak pergi seko. Sebenarnya dah seminggu kan. Seminggu dah kita memubur. Tapi hasilnya Asyik padu sangat kesian. Sebab kita masuk, bukannya kita tak ada rezeki, kita tak ada pengalaman lagi kan. Sini bang, keluar sana. Astagfirullah. Sana. Keluar. Mantap lah. Ada lagi puyuh lagi. Senang kerja. So, puyuh lagi. Oh, betul. Alhamdulillah hasil kita setakat ni. Besar ni. Ni. 2 ekor sedang 3 ekor ni. Besar juga. Wih, ya Allah. Macam ni. Tengok geli lah macam ular. Macam ular. Macam nak langkap ni.
Laju. Wish. Cina. Apa lu? Memang ada licin. Ikan ni licin sifat dia. Nampak? Ui. Dalam air dia laju pantai kau. Di dalam air tu. Kena dia. Okey, ini yang kelima. Aduh kau. Hoi. Hoi. Gaya macam aduh. Gaya macam aduh kan. Tapi jangan percaya. Jangan. Buka ikatan azali dulu. Aduh tu siapa? Apa tu? Aduh. Ikan apa tak tahu. Lah. Ikan bulu. Astaga. Ikan botok. Boleh tu. Minta maaf ni sebab hujan sahabat. Saya pakai helmet. Umpan padu ni. Saya suka. Oh, besar-besar lah. Ini buat benda. Ikan botok lah. Sedap ni ikan kan? Bulat gemuk. Habis kan? Hmm. Tadi tengok macam banyak. Cepat-cepat sangat habis. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ekor 6 ekor kan? Semua buat benda je. Jom, kita lanjut lagi. Semua akan yang bukan dia dah. Ni lagi satu bubur kan? Satu bubur. Tukarlah. Okey, kita pindah. Ni. Alhamdulillah dah sampai rumah sahabat. Hasil saya pada malam hari ni. Ada jugalah. Alhamdulillah sahabat. Ada jugalah. Ikan lempatnya ada 2, 3 ekor lah. Jangan usik lah. Nah ini. Alhamdulillah lah. Ada ikan puyuh. Boleh lah. Ini yang keras ni. Hari tu punya lah sahabat. Cerita dia. Ada lah 3 ekor. Dah keras lah saya letak dalam PTS. Alhamdulillah ada jugalah. Jadilah lauk sahabat. Campur ni semua. Mantap pahdu. Okeylah sahabat, itu sajalah video saya untuk hari ini. Dan terima kasih kepada semua penonton yang menonton di Suara Channel 88 Carry. Kita akan jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alhamdulillah ada.